Penajian pembelajaran ke Ivy League University atau G5. Yang Muhammad Datuk Speaker, Tita Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, menekankan kepentingan meningkatkan kualiti pendidikan dan pembangunan sumber manusia dalam kalangan pentadbiran negeri. Usaha untuk menaja JCS melanjutkan pengajian ke universiti dalam kumpulan Ivy League di Amerika Syarikat termasuk Harvard University merupakan satu langkah strategik dan berpandangan jauh. Sehubungan ini, Mengkibo ingin mencadangkan agar peluang penajian ini juga dibuka kepada anak-anak Johor yang telah diterima masuk ke universiti Ivy League di United States seperti Harvard University, MIT, Princeton dan juga G5 di UK. G5 adalah Cambridge University, Oxford University, London School of Economics, University College of London dan Imperial College. 5 super elite university. Ramai anak muda kita yang berbakat dan berpotensi tinggi namun terhalang oleh kekangan kewangan. Dengan sokongan daripada kerajaan negeri, mereka boleh menjadi aset besar kepada Johor dalam jangka panjang. Mungkin mencadang GLC negeri Johor memainkan peranan ini dalam penajian pendidikan. Ia bukan sekadar pelaburan sosial tetapi pelaburan terhadap masa depan negeri. Di kesempatan ini, Mengkibo juga ingat kalau bukannya beasiswa UMBC Bank, saya tidak dapat menghabiskan pelajaran saya di UKM. Jika kita benar-benar mahu Johor muncul sebagai negeri termaju dan berdaya saing, pelaburan terhadap modal insan adalah kunci utama.